Baik, saya nak ambil satu kaedah yang lain pula. Kaedah yang lain pula. Cuma kaedah yang lain ni tuan-tuan kena hafal sikit lah. Sebab kaedah ni saya bawa pusat sentih. Kaedah yang saya bawa ni saya bawa masuk dalam pusat sentih Puspen Kalangan. Pusat sentih penagih dadah kat Kalangan tu. Saya kena setiap hari Selasa. Jadi saya bawa kaedah lagu ni lah. Kaedah yang lagu mana hampa kena hafal di bawah benda ni. Daripada sifat qidam, daripada sifat wujud sampai dah sifat kalam ni hampa kena hafal di bawah benda ni ya. Apa dia? Yang pertama erti, yang kedua makna, yang ketiga mustahil, yang keempat kalau atau jikalau, dan yang keempat kesimpulan. Pak, erti, makna, mustahil, kalau, kesimpulan. Jadi 5 benda ni hampa kena hafal daripada sifat wujud sampai sifat kalam. Sebab nak guna pakai 5 benda ni. Contoh lagu mana? Macam malam ni kita bawa sifat mukhalafah. Okey, mukhalafah, erti mukhalafah, apa dia? Bersalahan Tuhan bagi segala yang baharu. Itu erti. Makna bersalahan Tuhan, apa dia? Tidak ada persamaan kita dengan Tuhan. Sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Itu makna. Yang ketiga mustahil, apa dia? Mustahil kita bersamaan dengan mustahil Tuhan bersamaan dengan makhluk. Mustahil Tuhan bersamaan dengan makhluk sama ada pada zat, sifat ataupun perbuatan. Kalau, yang keempat kalau. Kalau Tuhan ada bersamaan dengan makhluk, artinya Tuhan juga disebut sebagai makhluk. Dah. Dan kelima iaitu kesimpulan, apa dia? Iaitu Tuhan kita tidak bersamaan dengan makhluk. Kesimpulannya Tuhan kita tidak bersamaan dengan makhluk sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. 5 benda ni lah. Kiah habis. Qidam pula guna. Arti qidam sedia. Makna sedia tidak ada permulaan. Mustahil Tuhan kita ada permulaan. Kalau Tuhan kita ada permulaan, sama macam makhluk. Sebab tiap-tiap makhluk ada permulaan. Kesimpulannya, Tuhan kita tidak ada permulaan. Nampak tak? Qidam, baqaq, qidam, baqaq tak? Baqaq arti baqaq kekal. Makna kekal, iaitulah Tuhan kita tidak binasa. Mustahil Tuhan kita binasa. Kalau Tuhan kita binasa, sama macam makhluk. Sebab setiap makhluk akan binasa. Kesimpulannya, Tuhan kita tak binasa. Nampak? Mukhalafah tadi lah. Nanti wahdahniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam, semua kaedah hak sama ya. Nampak tak tuan-tuan? Kena hafal lah erti, makna, mustahil, kalau, kesimpulan. Lepas saya ajak mereka, saya panggil mereka seorang-seorang mai. Apa hafal? Saya tulis kat papan putih itu, satu sifat wujud, mereka hafal. Hampa hafal semua ni. Budak senti tu saja. Hafal semua benda ni. Dah hafal, lepas mai hafal panggil kita seorang-seorang. Lagu tu lah keadaan dia di Puspen.